Korang nak tak tengok gambar-gambar zaman atuk nenek kita dulu tukar kepada video pendek? Ini ialah telefon pertama dalam dunia yang boleh tukar gambar kepada video. Okey, ini Honor 400 Pro 5G dan dia ada function bernama AI Image to Video. Jadi dengan function ni, korang boleh ambil gambar apa-apa gambar pun, gambar lama boleh, gambar baru boleh. Kemudian korang masukkan ke function AI Image to Video ni, kemudian dia akan gambar statik tu akan tukar kepada video berdurasi 5 saat. Alright, jadi aku dah guna banyak gila gambar dalam function AI Image to Video ni dan hasil akhir dia nampak sangat menarik lah. Memang nampak sangat best tengok, boleh nak upload ke media sosial pun boleh. Of course untuk subjek manusia mungkin nampak macam agak kekok sikit, tapi untuk subjek pemandangan ataupun architecture, function ni nampak sangat best dan sangat menarik untuk ditonton. Of course mungkin ada masa video akan nampak pelik sikit sebab function ni dia akan gerakkan benda yang korang tak nak gerakkan pun. Tapi secara overall, function ni sangat best untuk guna. Tapi korang kena tahu, function AI Image to Video ni cuma boleh guna sebanyak 10 kali dalam satu hari sahaja. Alright, jadi apa pendapat korang pasal function AI Image to Video ni? Bagi tahu dalam komen. Dan adakah